Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Kami daripada Fakulti Pembangunan Manusia merupakan pelajar Indara Sarjana Bidang Pendidikan khas dengan kemudian semester 7. Jadi nama kumpulan kami adalah Agent Special Force Bertindak Segera. Jadi, jom saksikan inovasi kami. Antara objektif bagi inovasi ini adalah yang pertama, membantu murid berkeperluan pendidikan khas MBPK memahami pengajaran dengan lebih berkesan tanpa rasa tertinggal dalam kelas arus perdana. Yang kedua, memastikan MBPK tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi selaras dengan perkembangan pendidikan pada masa kini. Yang ketiga, meningkatkan minat, fokus dan penlibatan MBPK semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah membantu guru menyediakan bahan pengajaran yang lebih kreatif, interaktif dan mesra MBPK. Inovasi ini memberi manfaat kepada murid, guru dan sekolah, terutamanya MBPK dalam menguasai kemahiran asas matematik dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Penggunaan tema Ejen Ali menjadikan pembelajaran lebih moden, menarik dan interaktif serta membantu meningkatkan fokus, minat dan keyakinan murid semasa PDP berlangsung. Selain itu, inovasi ini juga merupakan alternatif BBM yang berkualiti dan berkos rendah bagi membantu guru menjalankan PDP secara lebih kreatif, sistematik dan mesra murid. Seterusnya, penyata masalah. Masalah utama yang mendorong penghasilan inovasi ini ialah murid kurang fokus dan kurang bermotivasi semasa mempelajari operasi tolak. Hal ini kerana kaedah pengajaran tradisional kurang interaktif. Keadaan ini menyebabkan murid sukar memahami konsep, terutamanya murid MBPK yang memerlukan pendekatan visual dan praktikal. Selain itu, kekurangan BBM yang inklusif menyebabkan MBPK mudah tercicir dan sukar mengikuti pembelajaran dalam kelas inklusif. Mad Pirate Adventure, kit operasi tolak tanpa kumpul semula boleh dimainkan secara berpasangan atau secara individu. Di stesen yang pertama, pemain perlu pilih watak masing-masing. Untuk permainan ini, kami mengaplikasikan tema animasi Ejen Ali sebagai tema utama bagi permainan ini. Seterusnya pula, pemain akan memilih buah dam yang sama watak dengan kad watak yang mereka pilih sebentar tadi untuk bermain permainan dam ular. Pertama sekali, pemain perlu memusingkan spin the wheel untuk menentukan bilangan pergerakan dan pemain perlu menggerakkan watak mengikut bilangan yang terpapar pada roda rawak. Jika pemain mendapat tempat di kawasan bom, pemain perlu mengambil soalan daripada vending machine. Kemudian, soalan tersebut perlu ditulis pada papan putih yang telah disediakan. Untuk menyelesaikan operasi tolak, pemain boleh menggunakan jejari yang telah disediakan di sebelah papan putih untuk membantu mereka mengira operasi tolak
tanpa kumpul semula. Ini adalah cara untuk menggunakan kit media bagi misi matematik tolak mudah, operasi tolak tanpa mengumpul semula. Yang pertama, kita akan tekan mulakan misi. Dekat sini kita lihat ada manual penggunaan, induksi, pembelajaran, Math Pirate Adventure serta quiz. Pergi ke manual penggunaan, tekan, dia akan keluar simbol beserta fungsi-fungsinya. Kemudian kita tekan home, kita pergi kepada induksi. Yeay! Banyaknya nugget saya hari ni. Ali, saya ambil 2 nugget ya. Kenapa ambil 2? Itu nugget saya. Tak apalah Ali, kongsi-kongsi. Kenal tolak 2 berapa ya? Berapa nugget saya yang tinggal? Ini adalah video bagi set induksi. Kemudian untuk kembali kepada pemilihan menu, kita tekan home. Dan kemudian kita masuk pada pembelajaran. Ini adalah pembelajaran lah. Itu ada berkenaan dengan penolakan, apa itu tolak. Dan juga ada contoh soalan dan cara penyelesaian. Kita tekan butang yang di sebelah kanan ini untuk pergi ke seterusnya. Ini antara contoh-contoh bagi pembelajaran. Kemudian kita tekan home, kita pergi kepada Math Pirate Adventure. Ini adalah aktiviti yang kami terangkan dekat video sebelah tadi. Kita pergi dekat home kembali. Kemudian kita tekan quiz. Quiz akan ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua dan juga tahap ketiga. Setiap tahap ni ada 3 soalan. Tekan mula untuk mulakan kuis. 8 tolak 3 ada berapa? Kemudian pelajar akan tekan jawapan. Dan sekiranya betul, dia akan keluar tanya jawapan anda betul. Okey. Kemudian kita tekan home kembali. Dan ini adalah cara bagi permainan set induksi.